Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorab Media bersama aku. Kan macam biasa, aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Kelaikan Piala Asia 2027 diteruskan lagi dengan match Malaysia bertemu dengan Nepal. Match ni sepatutnya jadi match home kepada Nepal, tapi venue terpaksa dipindah sebab Stadium Dasyarat di Kathmandu tak lepas piawaian yang ditetapkan oleh AFC dan FIFA. Isu keselamatan dekat Nepal pun mungkin menjadi faktor sebab dekat Nepal sekarang ni ada pergolakan politik dan rusuhan rakyat. So match Malaysia bertemu dengan Nepal akan berlangsung pada 18 November ni di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kita ada advantage main dekat home. Kemenangan ke atas Nepal bukan je akan kukuhkan kedudukan Malaysia dalam grouping kelaikan Piala Asia ni, tapi berpotensi untuk collect 6.88 poin FIFA dan dijangka akan naik 2 anak tangga di ranking 116 FIFA. Walaupun negara Nepal tengah bergolak, tapi Persatuan Bola Sepak Nepal function. Berjaya juga arrange satu match friendly untuk preparation sebelum bertemu dengan Malaysia ni. Friendly dengan Bangladesh dan mencatatkan keputusan seri 2-2. Malaysia pula, walaupun negara aman, tapi Persatuan Bola Sepak Malaysia tak berjaya untuk arrange at least satu friendly sebelum bertemu dengan Nepal ni. Mungkin diorang tengah busy bertarung dengan FIFA. Ada organisasi khusus yang dianggotai oleh Mat Saleh untuk manage squad senior Harimau Malaya, tapi still tak berjaya untuk manage at least satu friendly. Tak tahulah apa faktornya, memang purposely tak nak arrange friendly ke atau memang dah tak sempat untuk arrange ke, kita tak pasti. Tapi takkanlah tak ada mana-mana team nak friendly dengan Malaysia. Sekarang ni pun ada kabar angin yang Peter Kelemoski nak angkat kaki daripada posisi head coach Harimau Malaya. Cuma setakat ni sekadar kabar angin je lah. Untuk bertemu dengan Nepal, mula-mula Peter Kelemoski call up 27 player. Kekalkan 24 player daripada match bertemu dengan Laos sebelum ni. 3 player baru dalam call up kali ni. Matt Davis kembali selepas recover daripada injury yang panjang. Haziq Nazli kali ni betul-betul dapat call up. Call up sebelum ni digugurkan sebab masalah kesihatan. Ryan Lambert first time dapat call up. Jordan Mintah kali kedua dapat call up, tapi nampaknya kali ni terpaksa tunggu lagi untuk debut dengan Harimau Malaya. Sebelum ni tak dapat debut sebab masih ada masalah documentation. Kali ni terpaksa digugurkan sebab masalah kesihatan yang serius dan tak cukup fit sebagai seorang player profesional. Jordan Mintah disahkan ada masalah kesihatan thyroid. Since Romel Morales tak dapat call up sebab injured, so Peter Kelemoski call up Luqman Hakim. Kali terakhir Luqman Hakim beraksi dengan Harimau Malaya pada tahun 2022. Time tu Malaysia tewas 1-2 kepada Singapura dalam match friendly. Walaupun Luqman Hakim masih lagi tak dikenali sebagai main player atau dalam first 11 squad Negeri Sembilan, tapi mungkin performance Luqman Hakim ketika Negeri Sembilan friendly bertemu dengan Timor Leste, berjaya skor 2 gol time tu, berjaya memikat Peter Kelemoski. Dalam match friendly tu, Negeri Sembilan berjaya menewaskan Timor Leste 2-1 dengan 2 jaringan Luqman Hakim tu. Selain Romel Morales yang injured, Richard Chen pun sekarang ni tengah injured ketika beraksi bersama dengan kelab dia. Afiq Fazal pun terlepas call up kali ni sebabnya nak standby sambut baby baru. Cuma Syarul Saad sekarang ni tak pasti kenapa dia tak dapat call up. Basically first 11 kita dah boleh jangkalah siapa yang akan diturunkan. Cuma siapa yang akan bermain di posisi striker, ini yang menjadi tanda tanya sekarang. Bila ada masalah player dekat posisi striker ni, agak pelik bila Daniel Asri yang perform bersama dengan Kuching City tak dapat call up. Striker lain macam Gabriel Nesterol, Hakimi Azim, Fergus Steny memang jauh lagi lah untuk menjadi main striker Harimau Malaya. Lagipun sekarang diorang tengah off form. Mungkin Paulo Josue akan diturunkan sebagai striker atau Peter Kelemoski nak mempertaruhkan Luqman Hakim sebagai striker, atau ada player lain yang Peter Kelemoski nak buat eksperimen. Contohnya macam Pawi ke Ramadan ke main sebagai striker. Kita harapkan Malaysia mencatatkan keputusan yang positif bertemu dengan Nepal. Regardless apa keputusan dengan FIFA tu nanti, at least match kali ini kita menang. Itu je untuk video kali ini. Kita jumpa lagi on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.